Penyampaian ini adalah mengemukakan persoalan khas terhadap yang berbahagia Peguam Negara Malaysia, yakni Datuk Muhammad Dasuki bin Mokhtar, agar beliau dapat menjelaskan satu isu penting berhubung dengan perlembagaan tanah air kita. Di bawah perkara 160 dikatakan bahawa teks sahih perlembagaan Malaysia boleh diperbuat dan dilaksanakan dengan bahasa Melayu. Tetapi oleh kerana semenjak merdeka, hal ini tidak disingkap secara profesional dan secara tuntas, maka bahasa Melayu itu masih tergantung sebagai bahasa yang tidak boleh diiktiraf sebagai bahasa perlembagaan Persekutuan Malaysia. Pada 16 hari bulan Januari tahun ini, Kebuah Duli Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Tuanku Syed Putera Jamalul Lail, Raja Perlis, telah menulis kepada Peguam Negara menanyakan perihal yang berlaku terhadap pendirian Jabatan Peguam Negara sabit dengan bahasa Melayu sebagai bahasa sahih perlembagaan. Pada tahun 2003, Kebuah Duli Tuanku yang pada masa itu adalah Yang di-Pertuan Agong telah bersama dalam satu majlis, yakni 29 September tahun 2003, menyaksikan persetujuan supaya bahasa Melayu itu dijadikan sebagai bahasa rasmi perlembagaan. Persoalan yang timbul ialah, semenjak tahun 2003 itu sampai pada hari ini, apakah kemajuannya dan di mana letaknya bahasa Melayu itu, sama ada sahih atau tidak sebagai bahasa rasmi perlembagaan persekutuan, atau masih tergantung tanpa tali yang pada masa ini dicurigai oleh pelbagai pihak. Peguam Negara harus memberi jawapan tegas. Pada hemat saya, majlis pada 29 September tahun 2003 itu, yang tertera dalam sepucuk surat yang diutus oleh Kebuah Duli Tuanku itu kepada Peguam Negara, mesti dijawab. Pada hemat saya, bahasa Melayu sudah pun dengan kuat kuasa Kebuah Duli Tuanku yang di-Pertuan Agong ketika itu menjadi bahasa rasmi. Tetapi rakyat masih menunggu apakah ini masih merupakan keadaan yang belum jadi ataupun sudah diwartakan. Peguam Negara harus menjawabnya.